Macam mana Papa boleh jadi cikgu ni? Sebenarnya, menjadi guru adalah cita-cita Papa sejak kecil lagi. Murid-murid, sila bagi tahu cikgu. Apakah cita-cita kamu? Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi doktor, cikgu. Saya nak jadi guru matematik. Saya akan tambahkan kebenaran dan mansuhkan kejahatan. Lalu saya akan algebrakan kejahatan untuk mendapatkan kesaksamaan teorem Pythagoras yang sudut je. Sudahlah tu, cikgu. Syok sendiri lagi. Syok sendiri. Kebenaran. Tak pernah syok sendiri. Sebentar, cikgu pergi panggil cikgu PJ kamu ya. Ya, salam senaman murid-murid. Ya, 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 ya. Salam senaman, cikgu. Ya, 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 ya. Macam mana Papa boleh jadi cikgu PJ ni? Sebenarnya, menjadi cikgu PJ adalah cita-cita Papa dari azali lagi. Murid-murid, sila bagi tahu cikgu. Apakah cita-cita kamu? Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi doktor, cikgu. Saya nak jadi guru pendidikan jasmani. Saya akan regangkan otot kebenaran. Lalu saya akan memecut 100 meter memotong kejahatan sampai tercicir 5 tiang. Syabas, syabas. Siapa ni? Sayalah Papa Dil. Papa Dil? Ya, Papa yang adil. Macam mana Papa boleh jadi pengadil? Sebenarnya, menjadi pengadil adalah cita-cita Papa dari tadika lagi. Murid-murid, sila bagi tahu cikgu. Apakah cita-cita kamu? Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi doktor, cikgu. Saya nak jadi pengadil bola sepak. Saya akan layangkan kad kuning kebenaran. Lalu saya akan berikan sepakan penalti ke gawang gol kejahatan. Yeay! Senanglah kita menang macam ni. Ya loh, cikgu Papa. Kasih kami menanglah. Kami baik woh. Dia orang ni jahat. Tidak. Bola tidak mengenali yang baik dan yang jahat. Bola hanya mengenali yang menang dan yang kalah. Mana boleh, Papa? Bagilah kita orang menang. Kau ni, nama pun pengadil. Kenalah adil. Ya, tepat lagi kan jitu.